Hai, Assalamualaikum, selamat pagi Bos Den. Ini dia Mercedes-Benz CLA 45S tahun 2021 lah. Okay. Rim dia pakai rim macam UK spec punya. Kalau dia boleh tengok sini. Okay, ni dia punya rim. Dia pakai rim macam UK spec punya. Okay, memang lawa. Kereta Japan spec tapi dia pakai rim macam UK punya. Tayar Michelin Pilot Sport PS4S 255/35 ZR19. Tayar ni tahun bila ni? Tahun 2021. Ini special dia punya rim lah. Okay. So ini bahagian depan dia. Kita tengok 360. Yang ni full spec fully loaded lah. CLA 45S full spec fully loaded. So dia ada bucket seat dekat dalam ni. Tuan-tuan boleh tengok dia bucket seat warna merah. Okay, interior dia warna merah. Lepas tu dia ada ambient light. Okay, lepas tu dia ada HUD depan tu, head up display. Yang ni dia aftermarket ni dia pasang digital inner mirror. Dia pakai kamera punya, dia punya mirror ni. Lepas tu dah ada dashcam dah dekat bahagian atas ni. Okay, ni dia punya steering half leather, dia pakai Alcantara dengan leather. Ada AMG dekat bawah tu. Okay. Lepas tu dia ada 360 kamera dekat sini. Ada 360 kamera dengan Burmester sound system. Okay, so dia complete lah. Atasnya ada sunroof. So ini dia. CLA 45S tahun 2021. Tuan-tuan boleh tengok. Warna hitam, coating memang merelip. Hitam. Jadi kita tengok bahagian bonnet dia. So ini dia punya mileage. Di atas ni ada sunroof. Okay, panoramic roof, ada blind spot monitor, turbo 4matic plus, dan ini dia punya mileage dia 25871 km. Depan ni ada HUD, ada pantulan dekat cermin tu. Okay, ambient light, AMG multifunction steering. So AMG sini. Okay, dalam ni dia ada wireless charging. Okay, wireless charging, boleh USB port. Lepas tu cup holder. Sini dia ada AMG Valvetronic dengan AMG suspension. So dia complete. Okay, Burmester sound system. Ni dia premium dia. Okay, ini rupa bahagian dalam dia. Ini bahagian bucket seat dia. Okay, tuan dia boleh tengok interior dia. Okay. So ini interior bahagian pintu dia. Lepas tu ada blind spot monitor dekat situ. Ini bahagian pintu dia. Frameless design. Dekat atas ni dia pakai frameless. Okay. So ini bahagian belakang dia. Okay, ini bahagian belakang dia. Kalau tengok belakang ni memang tak terjejas lah. Dia punya belakang. Okay. Ini bahagian depan. Ini bahagian depan. Okay, belakang pun ada dashcam lah. Alpine punya dashcam. Okay, Alpine. Nampak dia punya dashcam. So nak tengok dia punya bahagian engine. Tengok bahagian engine dia. Macam mana rupa engine dia. Logo dia pakai logo ni. Okay, Mercedes-Benz. So ini bahagian engine dia. Tuan dia boleh tengok. Ini bahagian engineer dia. Okay, handcraft by David Hoffman, Mercedes AMG Germany. So ini bahagian atas dia. Okay, dekat bahagian atas dia. So itu saja daripada Din. Thank you for your. Okay. Ini bahagian belakang dia. Dia ada ductile. Japan spec ada ductile. Lepas ni bahagian dalam bonnet dia ada tools, ada subwoofer, tools, ada semualah. Okey. Ada first aid kit. So ini interior bahagian belakang dia. AMG CLA 45S, AMG exhaust tip. Okey, nanti tuan dia bagi tahulah macam mana. Kereta sangat lawa. Okey, tuan dia boleh tengok dalam ni. Yang penting dia bucket seat lah. Dia full spec, full loaded, bucket seat semua ada. Okay, Assalamualaikum. Bye bye.